Jangan lakukan kesilapan ini jika anda nak membeli emas. Sebelum itu, jangan lupa follow, komen, share dan save video ini untuk rujukan di masa akan datang. Harga emas ni sentiasa mahal. Saban tahun, harga emas akan sentiasa menaik. Tidak ada satu zaman pun emas ni dikatakan murah. Kesilapan orang adalah dia tunggu harga emas murah baru nak membeli emas. Ini adalah kesilapan yang selalu dibuat oleh orang lain, termasuk diri saya sendiri. Jadi, saya harap anda tidak lagi melakukan kesilapan ini bagi orang yang pertama kali nak membeli emas. Harga emas murah ni tidak akan anda rasa kalau anda tidak mulakan pembelian emas pertama. Bila anda dah beli emas yang pertama, baru anda tahu, oh harga hari ini 500. Oh esok turun. Oh minggu depan pula naik. Oh nanti turun, naik, turun. Begitulah. Baru anda akan faham berapa tinggi harga emas naik, berapa tinggi harga emas turun. Sebab itu, bagi yang pertama kali membeli emas, anda kena mulakan terus membeli emas sebagai benchmark harga anda. Contohnya macam saya, benchmark harga saya adalah RM165 1 gram. Itu kali pertama saya beli emas. Jadi sekarang ni harga emas dah RM497 1 gram. Jadi saya sudah rasai keuntungan simpan emas. Dan kalau harga emas turun daripada 165 gram, oh harga emas tengah murah, saya boleh borong banyak-banyak. Walaupun hari ini harga emas 500 1 gram, mungkin anda rasa oh mahalnya. Memang begitulah, setiap tahun orang kata harga emas sentiasa mahal. Masa saya beli RM155 1 gram pun, masa itu pun saya kata oh mahalnya. Dan sekarang harga itu dah jadi murah. Jadi kalau anda nak jadikan harga emas RM500 itu 1 gram tu murah, anda beli dulu hari ini, 2 tahun, 5 tahun akan datang, anda akan rasakan 500 tu adalah murah. Kalau anda nak mulakan simpanan emas, tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bimbing anda sebaiknya. 5 orang terawal saya nak bagi 5 buku wang emas untuk anda.